Ya Allah kemana? Ya Rab, ya Rab. Untuk Ramadan ini dah dibuka belah atas. Ya, dah lapang dah. Hari tu belah bawah je. Yang ni naik atas balik, turun bawah balik. Macam tu lah kan. Naik turun balik. Tak ada kerja ya. Naik turun, naik turun. Ya Rab. Ramadan ya. Tak apalah kita musafir macam ni. Ya, boleh puasa kita puasa. Bukan teruk pun kan. Okey. Alhamdulillah selesailah umrah Ramadan Mekah. Kita menuju ke bumi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa lagi ya. Okey. Jumpa lagi. InsyaAllah. Barakallahu fiik. La. Tanah, berlalulah sudah ya. Berlalulah sudah Ramadan. Ramadan. Berlalulah sudah jemaah di kota Mekah. Tapi masih lagi Ramadan ni kan. Masih lagi Ramadan. So, kita doakan agar Ramadan kita ni terbaik ya. Didoakan semuanya ya tenang, diakhirilah ya perang-perang yang berlaku apa semua ni. Oh, sana pun dibuka dah ya. Sana sini dah dibuka. Ya, untuk 2020 ah. Duduk depan sekali. Nanti nak masuk belah mana ni? Kan. Depan. Ambil seat ni. Ambil sini. Ya Allah. Depan je. Yang ada masalah pendengaran duduk situ. Dia tampil. Ada, duduk ni, depan boleh. Dah duduk ya. Tak ada apa masalah. Duduk depan. Ha. Duduk sini boleh. Ni kanan. Duduk depan. Kita nanti tunggu sini ya. Yalah. Memang dia tak ada kerja. Naik turun. Elok bawah kan senang. Dia suruh naik pula, turun balik. Tak tahulah apa Alhamdulillah. So ni pemandangan di kompleks kereta api terkini. InsyaAllah. Ya, yang baru masuk, yang baru sampai sana, arrival. Yang dibaca belah atas ya. Okey, kita telah dipanggil untuk seruan jihad fisabilillah ni. Jihad fisabilillah. Ya, untuk menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Rindu Nabi, rindu Madinah. Ya Rasulullah, umatmu datang ya Rasulullah ya, berbondong-bondong menuju ke Madinah nak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya.
Oh, seronok nak train. Platform 1 ya. Harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan. Nah, ni 13, ujung kali. 13. Kita gerabak 11. 13. Ini 12. 11. 12. 11 kita. Rakam 11. Ayo. Assalamualaikum. Wow. Ayo. Alhamdulillah, kita berangkat ya ke Madinah Al-Munawwarah. Cuma jalan terbalik sikit lah. Terbalik ke belakang. Tuan Rehal tu. Rehal Quran tu, itu menandakan bahawa sepadan tanah haram keluar ni.